menunjukkan menunjukkan haruslah dipuji. Artinya semua kita rakyat Malaysia dapat. Pendapat aku, pendapat secara individu lah, bagus, boleh dinaik, setuju. Dari buah-buahan import, dan buah-buahan import dah mahal, macam sebiji buah apple dah sampai RM1 lebih, RM2, RM3. Mesti kesegaran buah-buahan tempatan memanglah tidak dapat dinafikan. Macam buah kami di situ, macam buah yang dijual situ, dari kebun kami situ, petik petang dapat hantar situ, petik pagi, tengah hari dapat jual atas meja. Kelebihan buah tempatan lah. Buah import tu memang kita suka lah. Dari jarak jauh, jadi makan masa 2 minggu sampai sebulan. Buah-buahan tempatan, ada bahan pengawet. Penjagaannya terkawal. Penggunaan racun terkawal. Macam kami ada jual sejenis sayur dijual kami masa tu, sayur tanaman organik. Baja organik, sayur sistem penanaman organik. Makin kelambu apa semua kurang makin racun. Yang pun baja pun dari bahan tulang diproses, sayur buruk diproses, benar-benar organik. Ialah kami suruh dengan masyarakat di sekeliling kita lah, utamakanlah memakan buah-buahan tempatan. Dari segi keselamatannya terjamin, dari segi kualiti, dari segi kesegarannya pun terjamin. Dan untuk yang paling utama lagi, ekonominya. Dalam kebanyakan penjual penjajah ialah saudara mara kita pun, yang si pekebun pun saudara mara kita pun. Kita rolling duit, kita beri keuntungan, kita utamakan produk yang dikeluar di kawasan kita pun, produk tempatan, supaya ekonomi kita suatu hari semakin bagus. Memang fresh lah. Itu ada kebaikannya sebenarnya. Kita import barang dari luar dan dari dalam. Tapi dari segi ekonomi memanglah, kalau kita ambil pisang pun daripada import, padahal kita sendiri bukan hasil pisang, saya rasa itu memang merugikan peniaga tempatan lah. Tepat itu memang saya. Tapi kalau dari segi apple, anggur dan sebagainya, kita memang tak ada melakukan hasil apple. Kita akan ketemu sama. We have to do that one also. So in that case, yalah, benda itu memang itulah ada pro ada itu. Memberi bekerja untuk menghasilkan yang lebih produktif lagi lah. Saya agree lah, saya untuk membeli buah tempatan satu daripada memang tidak mengandungi bahan kimia, tidak diawet, dia paling 100%. Tapi kalau import memang tetap ada bahan kimia. Impossible kalau barang dari luar negara import di Sarawak ni sebagai contoh sampai 2-3 bulan tak gunakan tu, dia memang tak logik, memang rosak. Itu saya sarankanlah supaya kita sebagai pengguna bijak membeli barang tempatan untuk menampung para peniaga kecil di sini. Saya pun pada awalnya risau bila dengar cukai naik, tapi bila saya faham yang ia hanya melibatkan perkhidmatan tertentu, saya rasa lebih yakin barang-barang keperluan harian kami termasuk buah-buahan tak terjejas. Saya harap kerajaan terus beri penerangan macam ni supaya orang ramai tak salah faham. InsyaAllah saya balik ni, saya akan menerangkan kepada penduduk kampung ataupun komuniti-komuniti yang ada di kampung supaya faham dengan benda ni, insyaAllah.